Assalamualaikum, hai. Hari ini 1 Jun, Pak Saleh dengan Nawa dan juga Ros hiking Bukit Melati. Jom. Tak ada akses langsung daripada balik Merbabu, dah sebulan. Terasa lutut. Boleh tahan dia punya naik turun ya. Kita sampai ke persimpangan Eagle dan juga Monkey. Bukit Melati ni memang track yang sangat sesuai lah untuk keep kita punya performance. Ramai Pak Saleh punya geng-geng hiking yang dah graduate G7. Ramai yang training hanya di Bukit Melati. Sampai di Centipede Hill. So next kita pergi ke Rock Hill. Masa betul kita menahan berat badan kita yang membuka ke bawah sekali dengan graviti bumi, jadi bekerja lebih keras. Okay, kita sampai ke kawasan ada macam suak di sini. Ini kelak kaki pancing ni mencari haruan di sini ni, bukan haruan. Kentoman memang bubuk dia. Kita pacak semula. Nak ke Monkey Hill ni kita akan melalui tangga ni. 52. Berat dah sihat lagi je. Tengah. 65. Saya buat. Alhamdulillah. Dia orang. Dia punya track tangga dia, subhanallah, memang sangat bagus untuk training dan juga untuk maintain kita punya strength. Sampailah daripada bawah tadi, nak naik dah sampailah ke Monkey Hill. Dia punya memang padu lah. Nafas pun dah macam nafas kerbau. Lepas ni mana Ros? Nak turun balik? Taubat. Reverse balik. Lepas tu naik, lepas tu turun sini. Cuma kalau berani. Cukuplah. Puncak monyet. Cobra Hill. Dan nak naik balik ke Monkey Hill, turun sana balik katanya. Lambai. Sekarang nak pergi ke Peak Cobra. Alhamdulillah sampai dah ke Cobra Hill. Rehat sekejap. Dia punya pacak sampai bawah sana. Kali kedua sampai ke Centipede Hill ni. So dah 11:30 pagi. Kita bergerak turun untuk balik. Selesai dah training pada hari ni. Untuk persediaan pergi ke Gunung Nuang lepas raya haji, tapi hanya via janda baik. Lepas tu bulan Julai ada jadual ke Gunung Besar Hantu dan bulan 8 ke Gunung Kinabalu. So di antara tu sebelum sampai ke Kinabalu ni Pak Saleh seboleh-bolehnya kena training semula. Kena training untuk kuatkan masa tangan, lutut dan sebagainya lah. Okay, so setakat ini sahaja perkongsian untuk hari ini. Bye bye dan assalamualaikum.